Okay, Assalamualaikum. Okay, hari ini bersama saya Dr. Faris. Apa khabar? Khabar baik. Perkenalkan diri kepada view kita. Nama saya Faris Helmi. Saya hari ini bekerja dengan Permodalan Negeri Selangor Berhad. Hari ini saya datang join program PSA, program dengan industri. Okay, terima kasih. Saya ada beberapa soalan untuk bertanya dengan Dr. Faris. Soalan pertama, saya ingin bertanya, seperti pengurusan industri ni, dia ada satu brand baru iaitu Graduate Engineering and Technological Business School. Saya ingin bertanya pendapat Dr. Faris. Apakah pendapat Dr. Faris berkaitan dengan rebranding GetBS ni? Okay, pada pandangan saya, rebranding GetBS ni actually bagus sebab kita dah tahu program dekat UMPSA ni dah lama. Tak silap saya, tadi saya dengar since 2002. Betul? Okay, tapi bila dia buat rebranding ni, ini dia sebagai satu pendekatan yang segar, yang fresh. So bila ada pendekatan macam ni, actually dia bawa naik balik UMPSA ni dan dia akan lebih dikenali. So student-student yang kadang-kadang bila dia nak masuk tu, dia tahu tempat tu ialah tempat yang lama, dia mungkin rasa macam okay, dia nak pergi tempat yang lagi cool. So with this new rebranding, saya rasa is good. Ada peningkatan macam ni supaya kita dapat attract banyak lagi orang muda untuk datang ke sini.